Bismillahirrahmanirrahim. Hampa nak tahu tak mi apa yang boleh buat teman lelaki hampa bagi hadiah dekat hampa? Ni lah mi dia. Tengok ni. Wah, nampak sedap woi. Mi ni apa ah? Macam special je. Nampak sedap kan? Ni lah special dia. Kita menggunakan bahan-bahan semula jadi macam ni untuk hasilkan kita punya paste sejati tau. Memang kena masak lama kan. Tak payah lama pun. Orang lain ambil masa 2-3 jam nak masak kari. Tapi untuk hampa semua, kita siap sedia paste sejati macam ni. Dah bukan pakai powder ke? Tak pakai powder, okey. Kita sediakan paste sejati macam ni. Perencah kari, okey. Patutlah special. So, kita tengok makan dulu. Hampa nak tahu tak mi apa yang boleh buat teman lelaki hampa bagi hadiah dekat hampa? Ni lah. Mi dia, Nyonya 336 kari mi tau. Kari mi. Lepas tu nak beli kat mana? Nak Tak bagi beli- tahu? Nak beli dia boleh dapatkan dekat beg kuning tau. Sekarang ni ada 100 orang terawal akan dapat harga terbaik lagi. Wah, ada trial pack lagi. 100 orang tawan je. Ya betul, 100 orang je. So siapa cepat dia dapat. So yang tengah tengok video ni jangan lambat-lambat, cepat dapatkan sekarang. Cepat.